Jadi macam mana boleh ke arah sekarang ni lah jadi tokoh buku? Macam mana boleh ke arah situ pula tiba-tiba? Macam aku sebut tadi, aku kenal buku-buku indie ni waktu belajar. Kemudian bila dah habis belajar tu, kerja lah. Kerja ikut kos lah. Waktu tu kerja di hospital. Kemudian kerja 2 tahun lebih. Dan lepas tu kontrak tak sambung sebab selalu lawan bos. Sebab mungkin sebab pengaruh buku Rubuk. Sebab aku Rubuk kan dia jenis melawan sikit. Terpengaruh benda tu. Dan kita pula muda lagi waktu tu. Betul, darah muda waktu tu senang gila terpengaruh. Memang membuat-buat nak melawan. Lepas tu tak sambung. So waktu tu kemudian kebetulan Fixly pula baru nak buka kedai. Dia launching tu. Apa ni, aku belum kerja, aku menganggur time tu. Dah sebulan lebih kot macam tu. So nak pergilah. Dengar Fixly nak buka kedai buku. Wah ni menarik. So pergilah. Tempat tu aku tak nak pergi. Jaya Shopping Center tu tak nak pergi. Tapi aku check dia macam berdekatan dengan Amcop Mall. Ada PJ lah kan. So macam boleh kot pergi. Pergi tu dengan hujan apa benda lama. Berhenti lama. Akhirnya, tapi berjaya akhirnya sampai. Lepas tu bila dah sampai tu tengok. Tak ada pun. Tak ada. Kedainya tak ada launching apa benda tak ada. Okey. Kenapa pula tak ada? Tu tanyalah dekat apa ni, customer service tu. Mana kedai Fixly? Aku tunjuk poster. Ada poster. Tunjuk poster. Lah rupanya salah tempat. Yang aku pergi tu Jaya One. Okay. Yang tempat kedai Fixly ni dekat Jaya Shopping Center. So, dia tak adalah dalam 1 kilometer lah pada tu. Pun salah tempat. So bila pergi, betul aku dah malas lah. Akhirnya balik. Balik tu singgah Amcop maknanya.